apakah simbolik di sebalik persembahan tadi? Simbolik dia, okey, sebenarnya tarian dancing among the flowers tadi nampak tak menarik tu, dia macam melayang-layang. Sebenarnya dia seolah-olah melayang-layang di antara hamparan bunga. Jadi menimbulkan suasana yang sangat puitis. Sebab tu dah rasa macam hampir terlena melayang-layang di awal-awangan macam tu. Oh gitu, baru saya faham. Tak apalah, tidur tak apa, jangan. Okey, baiklah, daripada persembahan tarian tradisional Cina, kita beralih pula ke tarian tradisional India. Jika tadi kita dihiburkan dengan persembahan secara berkumpulan, kini kita tampilkan tarian solo yang merupakan tarian klasik yang berasal dari Tamil Nadu, India Selatan. Siapa kat sini peminat cerita Tamil? Angkat tangan. Wow, amazing. Ramainya, termasuk saya lah. Okey? Terimalah persembahan daripada Persatuan Bahasa Tamil, iaitu Solo Dance Bharatanatyam, dipersilakan.
sebelum kita ke persembahan yang seterusnya, kepada warga Dewan yang dikasihi sekalian, suka saya ingatkan kepada semua untuk tidak membawa sebarang bentuk minuman dan makanan ke dalam Dewan. Sama-samalah kita menjaga kebersihan Dewan, etika dan adab. Bukan itu sahaja, anda tidak dibenarkan untuk menggunakan laluan hadapan untuk ke tandas. Para hadirin diminta untuk menggunakan pintu di sebelah belakang Dewan untuk ke tandas. Okey, Kak Alina, sementara kita menunggu mereka membuat persiapan di atas pentas, Ya. rasa-rasanya apa lagu yang akan dibawa oleh mereka nanti? Okey, kita akan ke persembahan yang peringkat antarabangsa lagi. Okey, the next international level of performance. Biasanya lah mereka ni nyanyi lagu klasik ataupun lagu tradisional, lagu moden pun ada, macam-macam lah, semua orang boleh nyanyi. Oh, boleh jadi juga. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, ayo kita ke persembahan yang seterusnya. Kalau tadi mereka membuat persembahan di grafik, kali ini mereka akan membuat persembahan dalam bentuk nyanyian. Lagu yang mereka akan sampaikan ialah lagu Rasa Nusantara yang merupakan gabungan lagu tradisional iaitu Canggung, Embung Soksek, Ketipak Ketipun dan Endam serta diikuti dengan lagu Helawatan. Terimalah Kampung Shines. Dipersilakan.
tepukan gemuruh untuk Kampung Shine dengan pengantinnya Yu Hao Chen. Tersusun indah lirik lagu tadi irama dan melodi tradisional dari rantau Nusantara yang penuh dengan keunikan. Syazah, perasan tak yang last kali tu mereka pegang apa? Rasanya macam mereka pegang tali hari ni. Tali apa kan? Tak pasti lah ini, tapi nampak mereka tu hayang-hayang ke kiri ke kanan. Tali rotan agaknya. Sekali lagi, seperti macam main tarik tali. Kebetulan kita akan ada acara tarik tali kan? Betul, kita akan adakan acara tarik tali nanti. Dan sekali lagi, selempang tu warna apa tu? Warna kuning. Ya, Syazah cakap macam dia rumah kuning tapi dia rumah biru. Macam mana ni? Pembelot. Okey. Mungkin sekali lagi pembayang rumah kuning akan menang. Tarik tali. Okey. Jadi juara. Mana cikgu rumah kuning angkat tangan sikit? Ataupun alumni yang rumah kuning. Yang berbaju kuning tu boleh angkat tangan. Macam mana Syazah? Okey. Wah, rasanya macam okey lagi ni. Ini macam mana okey? Saya okey tapi rasa bahang. Rasa bahang tu rasa macam berpeluh-peluh sikit. Boleh tak bagi angin sikit? Okey, kalau ini nak air. Ini boleh lihat di atas pentas kita ada satu persembahan yang sangat menarik di mana prop utama mereka adalah kipas ini. Kipas ni kita bukan guna untuk sejukkan badan je, tetapi kita juga boleh gunakan sebagai prop tarian kita hari ini. Betul juga tu. Aura dia lain macam. Baik. Mari kita berikan tepukan paling kebal untuk Persatuan Bahasa Cina dengan persembahan tarian kipas berjudul Shakespeare. Dipersilakan. Okey, itu dia persembahan daripada Persatuan Bahasa Cina, tarian kipas. Okey. Tiba-tiba rasa sejuk pula hati dan mata saya setelah dikipaskan. Okey, mana MC tadi Syazah dengan Aini? Amboi, dia cakap rumah kuning je. Okey, kita tengok tadi bunga sakura berwarna merah, pentas berwarna merah, langsung dekat bawah berwarna merah. Rumah merah tu. Kenapa tadi? Warna merah pula ya. Begitulah tadi indahnya gerak tari seindah lambaian kipas yang dihayungkan dengan sempurna. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada kumpulan penari kita atas persembahan yang cukup memukau dan estetik. Baiklah, dah sejuk dah Azam. Aini dengan Syazah pun tadi panas dah sejuk kan ya? Okey, dah sejuk kita nak
bakar slogan co-curriculum kita. Tadi saya dah di belakang kan? Saya ke depan lah pula beli seat mahal-mahal, kita tanya soalan. Okay, apakah? Kita tanya bos kita, apakah slogan co-curriculum Kepong? SMK Kepong, slogan co-curriculum kita. Dia pas ke PK Koko. PK Koko ready? Slogan SMK Kepong. Nampaknya semua berdebar-debar bila saya nak tanya soalan. Betul, Kepong sehat, kuat dan hebat. Takkan saya cakap. Okay, kita cakap ramai-ramai boleh? Kepong sehat, kuat dan hebat. Boleh? 1, 2, 3. Kepong. Ya, begitu semangat sekali. Jadi macam mana semua? Penat ke? Penat, okey. Macam mana ni? Diorang penat? Nak bagi rehat ke? Bolehlah kita bagi rehat. Berapa minit tu? Saya rasa 5 minit cukup kan ni? Tak payah rehat lah. Bayar seat mahal-mahal buat apa nak rehat. Okey, sebelum anda rehat, walaupun saya takkan bagi rehat, saya cakap dia ada rehat. Okey, kalau anda nak pergi ke tandas, boleh guna pintu belakang. Dan juga saya ingin ucapkan terima kasih kepada pembeli-pembeli tiket semua kerana anda sudah menyumbang kepada pembangunan sekolah. Terima kasih dan ucapkan tepuk kepada diri anda sendiri. Okey, tadi kita dah tengok persembahan daripada murid-murid SMK Kepong, betul? Okey, dekat konsert lain anda tak berpeluang nak buat persembahan, betul? Dekat sini saya belanja. Saya ni pemurah orangnya. Saya suka belanja. Okey, boleh tak penonton buat persembahan? Tapi tak perlu atas-atas. Duduk je. Macam tadi kan saya kata jangan bergerak. Anda dikepung. Kalau digombak tak dapat, dikepung je dapat. Okey, so nampak tak paparan di depan? Nampak paparan di depan? Okey, ikut gerakan itu. Kalau ada button hijau, boleh tepuk anda punya paha. Dan ada flag, ada hentak kaki dan ada petik jari. Boleh? Saya nak tengok kecemerlangan anda semua. Boleh? Okey, unit technical ready? Okey, mari kita mulakan. 1, 2, 3. Ada lagi. Takkan saya nak bagi kejap je.
kita cuba. Ready? Tim tandingan, play. Always a close, always a love. touching, kiss again. Giving the throne, I didn't know to believe I was the queen that I meant to be. I lived two lives, trying to pick both sides, but I couldn't find my place. Caught back, playing child, 'cause I got too wild. Now that's how I'm getting paid. When I see on stage, I'm done hiding. Now I'm shining like I'm born to be. We dreaming high, so far now. I believe we're going up. It's how I'm no more hiding, I'll be shining like I'm born to be. 'Cause we are hunters, voices strong and I know I believe. It's how I'm Berikan tepukan gemuruh untuk diri anda sendiri. Okey, lagi ke? Cukup dulu. Takkan sampai nak 6 gerakan pula kan? Cukup dah. Cukup dulu kan?